Walbis GST menjana ekonomi. Bersama dengan tetamu Encik Salihin Abang, rakan kongsi Salihin Consulting Group. Bersua kembali. Saudara, cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi atau Tun Dr. Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya, ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hari bulan Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan keuangan kerajaan, bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara. GST atau dalam bahasa Inggeris Goods and Services Tax adalah sejenis cukai di mana apa sahaja barang dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna mengandungi elemen cukai. Sebab itulah ia juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan atau consumption tax. Dalam erti kata yang lain, asasnya jauh lebih luas daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang ada sekarang. Jadi untuk menerangkan dengan lebih terperinci lagi mengenai GST ini, Walbis telah memilih tajuk GST Menjana Ekonomi bersama dengan tetamu Encik Salihin Abang, rakan kongsi Salihin Consulting Group. Terima kasih Encik Salihin kerana sudi bersama kami. Itu sedikit sebanyak yang saya fahami tentang GST. Satu perkara yang amat mengelirukan bagi sesetengah pihak juga dan bagi rakyat. Ya. Jadi apakah perbezaannya sekarang GST dengan SST atau Sales and Services Tax yang sedia ada sekarang? Okay. Pertama kali mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi mengundang saya pada hari ini, terutamanya BIS Malaysia. Terima kasih, sama-sama. Sebenarnya Sales and Service Tax ataupun SST ini telah ada, dan GST yang bakal diimplementasikan atau bakal dilaksanakan pada masa sekarang ini adalah bukan satu cukai yang baru. Dia adalah satu cukai yang sedia ada, di mana sekarang ni bila kita pergi ke supermarket ataupun kita pergi ke hotel, kita pergi makan di fast food restoran contohnya, kita akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 5%. Okay? Yeah. Okay, bila dilaksanakan sistem GST nanti, maknanya kita akan mendapat penjimatan sebanyak 1%, di mana kerajaan bercadang untuk mengenakan cukai GST ini sebanyak 4%. Okay? So sekarang ni cukai SST ni, cukai jualan dikenakan sebanyak 10% dan cukai perkhidmatan dikenakan 5%. Itu secara langsung boleh menolong pengguna ataupun konsumer untuk mendapat penjimatan. Itu adalah perbezaan yang ketara. Yeah. Dari segi penjimatan kepada pengguna dan juga dari segi kepada peniaga. Jadi bagaimana ia dapat dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia dan juga kerajaan? Kerajaan sekarang ni kita lihat bagaimana kerajaan sekarang ni mengalami defisit bajet. Okay, kita tidak boleh bergantung selamanya kepada Petronas untuk memberi cukai langsung, di mana baru-baru ini kita telah lihat di mana Petronas telah membagi dividen 30 bilion kepada kerajaan. Okay, ini adalah cukai yang tak begitu stabil, di mana dengan kenaikan harga petrol sekarang ni, dia akan menyumbangkan dari segi kekurangannya pendapatan ataupun keuntungan dan menyebabkan cukai korporat ataupun cukai syarikat akan berkurangan. Jangka masa panjang, hasil mahsul bumi kita akan kita tak boleh depend ataupun rely kepada hasil mahsul yang ni untuk menampung pendapatan kerajaan. Kerajaan harus memikirkan satu cara untuk menambahkan pendapatan lain, dengan salah satu cara itu adalah dengan melaksanakan sistem GST ini, di mana macam kita bagi tahu tadi adalah secara broad base, di mana dia dikenakan secara menyeluruh ke atas orang ni. Dibandingkan dengan cukai pendapatan di mana sekarang ni sebanyak 20% saja orang yang terbabit ataupun terlibat di dalam sistem cukai sekarang ni. Okay, sekarang ni kita lihat di negara-negara sekarang ni sebanyak 146 buah negara telah melaksanakan sistem GST ni. Di ASEAN sendiri hanya Malaysia,
Brunei dan juga Myanmar yang tidak melaksanakan GST ni. So kita agak terkebelakang sikit daripada Thailand, daripada Indonesia dan juga daripada Singapura. Actually kalau kita pergi ke Thailand, kita pergi ke Singapura, kita sudah biasa dengan sistem ni. Okay, tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari. Dan bila kita makan fast food pun, di restoran-restoran pun kita dikenakan cukai yang sama juga. Yeah. Dengan lebih kurang lagi dia punya kadar dia sebanyak 4%. Jadi mekanisme apa yang akan diguna pakai dalam kelebihan GST kalau kita bandingkan dengan SST, Cik Salihin? Okey, di dalam sistem GST ni dia ada dipanggil input tax dan juga output tax. Okey, dalam sistem SST ni dia akan mengurangkan yang dipanggil dalam dia punya term dia adalah cascading effect. Di mana contohnya kalau kita beli barang RM100, pengilang akan mengenakan RM100 dan teks jualan dia 10% banyak RM110. Okay, kalau kita comparekan pergi kepada pengguna final consumer, dia akan tag on RM110 dan didarab dengan 10% lagi dan 10% lagi dan akan menambahkan cascading effect itu akan menjadi tinggi dan di akhirnya pada consumer akan mengalami harga yang lebih tinggi. Betul. Bila kita ada input dan output tag, di mananya ada bertolakan dan juga ada penambahan N daripada yang input dan output tu yang akan dibayar oleh pengguna. Pengguna akan mendapat penjimatan dekat situ dan juga pengilang ataupun supplier akan mendapat harga yang lebih harga yang lebih rendah dan tidak akan melibatkan kenaikan harga sebenarnya. Ini yang harus difahami oleh para pengilang dan kekhawatiran kebimbangan mereka bertentangan dengan bila kita mengimplementasikan ataupun melaksanakan GST ini, harga barang akan naik. Tapi sebenarnya kalau mereka mendapat penerangan ataupun maklumat yang lebih tepat dan terperinci, kita tak perlu khawatir dan kita tak perlu bimbang pasal kenaikan harga pasal Cuma GST. nak memahami konsep GST. Di situlah perlunya GST education, penerangan yang lebih lanjut dan kerajaan, pihak custom di Raja Malaysia pun saya ingat sekarang ni tengah giat dan dari segi kita punya firma pun kita pun bergiat juga untuk menyebarluaskan informasi-informasi berkenaan GST ni supayanya bila kita diimplementasikan GST ni nanti kita tidak akan rasa terkejut. Ya. Tetapi sebenarnya sistem ini telah ada. Cumanya dari segi educationnya, dari segi penerangannya hendaklah lebih luas lagi supayanya ramai orang-orang yang di luar sana, pembayar cukai dan rakyat lebih faham berkenaan dengan sistem yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi ia akan membawa implikasi yang positif kepada ekonomi negara, perniagaan dan juga pengguna? Ya, betul. Dia akan melibatkan positif dari segi penggunanya sebab sekarang ni kalau kita dari segi kita sebagai profesional atau sebuah negara, dia adalah satu sistem cukai yang lebih transparent. Okey. Mungkin dulu kalau dari segi bidang saya, dari segi perakaunan, professional accountant, mungkin dulu para peniaga tak menyimpan rekod-rekod. Okay. Bila diimplementasikan, dilaksanakan GST ini, mungkin sistem rekod mereka kena complete, kena lengkap sebab bila kita membeli dan input tax yang kita kena claim kepada kerajaan ini, kita claim lebih telus. Baik, bila agaknya kerajaan akan melaksanakan GST ini? Dan kadar yang dicadangkan 4%? Kadar yang dicadangkan 4% dan dekat dia punya threshold dia adalah sebanyak 500,000 sekarang ni, tapi itu belum mutamat lagi. Ya. Okey, untuk melaksanakan GST ni timing dia kenalah betul. Masa tu kena sesuai. Okey, sebab macam 2006 sekarang ni sampai 2011. Okey. So sekarang ni sebab sekarang ni kita berdepan dengan perception daripada rakyat. Okey, bila kita implementasikan GST ni, kenaikan barang dengan inflasi. Sebab dengan kos barang yang naik sekarang ni, sebab dikhawatiri bila ada kajian menunjukkan bila kita melaksanakan GST akan ada one off kenaikan harga. So bila kenaikan harga dengan kos yang meningkat, harga barangan yang meningkat, itu yang dikhawatiri. Tetapi pihak-pihak yang berkenaan, terutamanya kerajaan, persatuan-persatuan, misalnya melalui persatuan yang saya menduduki juga, Malaysia Association of Tax Accountant, kita membagi penerangan. Sebenarnya ini adalah tidak tepat. Maklumat-maklumat yang ini berkenaan dengan kenaikan harga yang melibatkan inflasi, yang membebankan pengguna, membebankan peniaga adalah tak tepat. Kalau kita buat kajian yang terperinci dan kajian ini jangka masa panjang, terlihat pada jangka masa panjang akan membawa manfaat kepada rakyat. Jadi persediaan yang harus dilakukan oleh peniaga,
orang awam seperti kita setelah GST dilaksanakan? Saya ingin menekankan dari segi GST education. Okay? Maklumat-maklumat yang diberikan kepada rakyat, terutamanya kena disebarluaskan kepada mereka melalui berbagai media. Macam saya bagi tahu tadi, kita tak nak kita bila satu benda yang baru mestilah ada sedikit resistant dekat situ. Okay? Tapi sebenarnya di dalam kita punya ni, kalau dibagi maklumat yang betul, sebenarnya sekarang ni kita sudah berada di dalam sistem GST. Sistem SST itu sendiri adalah GST. Cumanya penambahbaikan dari sistem SST ni mengambil kira kekurangan, kelemahan dalam sistem SST itu, so kita memperbaikinya dengan sistem teks yang lebih telus, yang lebih efektif dan lebih efisien melalui GST. Dan bagi manfaat pada syarikat? Manfaat kepada syarikat, kita akan ada penyimpanan dokumen yang lebih teratur. Kita akan claim kepada pihak custom, dari segi input tax yang kita akan claim kepada custom. Dan dari segi import juga, dari segi ekspor, di mana bila ekspor dia adalah zero rated, tak dikenakan apa-apa cukai. So akan membagi dari segi bisnes, akan mengurangkan kos, dan kita akan lebih kompetitif bila kita eksporkan kita punya barang di peringkat antarabangsa. Jadi apakah peranan Salihin Tax Advisory Sdn Bhd sebagai konsultan berhubung isu GST ini? Okey, kita sebagai kami sendiri dari segi GST ni, kita daripada kita lihat daripada yang kita pergi MIHAS tahun ni, kita giat mempromosikan GST Dekat sini kita ada promosi, ada brosur, dan saya ingin mewawarkan juga pada bulan Julai dan juga bulan Oktober nanti kita akan adakan seminar secara percuma kepada mereka yang di luar sana yang ingin mendapat penerangan lebih lanjut mengenai GST, dan boleh melayari website kita, dan kita akan tentukan kemudian di website Salihin, www.salihin.com.my, ataupun hantar email kepada info@salihin.com.my. Dan kita juga mengadakan klinik cukai percuma pada hari Jumaat. Kita membagi tiap-tiap minggu pada hari Jumaat, cukai yang percuma, klinik cukai yang akan memberi penerangan dan juga cuba merungkaikan muskilah cukai langsung ataupun cukai langsung, termasuklah juga GST. Jadi semoga dengan pelaksanaan GST ni yang kita tidak tahu bila akan dilaksanakan, sekurang-kurangnya kita bersedia dan memahami akan konsep dan tindakan kerajaan bagi memastikan pelaksanaan GST ini. Kata orang, knowledge is power. Jadi haruslah kita memahami dengan lebih terperinci dan membuka minda dalam menerima pelaksanaan ini. Terima kasih Cik Salihin kerana sudi bersama kami untuk menerangkan dalam masa yang singkat ini tentang pelaksanaan GST bagi menjana ekonomi negara. Saudara, dengan Bual Biz itu sebentar tadi, sekian dahulu Biz Malaysia untuk hari ini, rancangan Niaga Terbaik. Saya Hazlina Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia.